Because perempuan ni bukan kita punya punching bag tau. Diorang ada hati, ada perasaan. Aku realise sometimes suami-suami kat luar sana realise apa dia buat tu salah. The important thing yang kita nak emphasize ni, say sorry. So benda ni senang cakap, kalau terus terang dia still akan berulang. Still akan berulang sebab benda tu akan what we call, this is kehidupan perkahwinan. Yes. Kita ni as wife ni, Allah tu dah datangkan suami tu macam mana tau. Ada lebih pada diri dia, ada kekurangan pada diri. Kau tak boleh expect dia is 100% is good. Mungkin dia like daripada segi dia nak kawal langsung marah dia, tapi dia adalah ayah yang penyayang, suami yang penyayang, seorang lelaki yang senang cakap, kalau daripada segi nafkah saya tak payah risau. Apa-apa saya nak makan, anak-anak nak makan, just minta. Okay? Apa-apa kita nak dalam kehidupan saya dan anak-anak dihadirkan. So saya tak perlukan apa-apa. So kenapa hanya kerana sikit macam dia marah, tak semua orang tu perfect, betul tak? Dia ada kelemahan-kelemahan dia. So kelemahan dia dari segi kemarahan dia lah. Bila dia rasa dia dah nak marah tu dia marah. Kerana benda ni aku nak tinggalkan dia. So what happened to him? Kau rasa dia akan berubah ke kalau dia ada wanita lain ataupun isteri lain? Ataupun ada ke orang lain yang boleh mengubah hidup dia? Boleh mengubah sikap dia? Tak. So kalau saya as isteri, saya boleh sabar, itu je yang saya rasa saya punya kesabaran yang mungkin Allah nak uji saya. Saya rasa hidup saya dah sempurna, alhamdulillah, cukup makan segala-gala segi, pakaian. Sebesar macam mana pun, sekecil macam mana pun, it's still the same. Konsep kita akan bermaaf-maafan. Marriage, I always emphasize, is about problem solving. Dia tak akan habis punya. Selamat datang ke Vibe, ini Syayu Podcast, tempat kisah pun tiba. Saya Syah, ini Ayu, kami cara dari hati, kisah hidup sebenar, itulah yang dicari.